Jika mereka menaruh simpati atas persepsi, akan saya ranapkan satu persatu dengan bukti dan logik strategi. Terima kasih Tuan Yang Dipertua, rakan kerajaan setia, pihak lawan yang masih teraba-raba, serta sidang ilmuwan yang menjunjung data. Kini, tibalah giliran saya, Menteri Pertahanan, untuk menyapu bersih segala kekeliruan yang ditinggalkan oleh pihak pembangkang dan memperkukuhkan benteng hujah kerajaan agar usul ini terus berdiri megah, tidak goyah meski sangka. Sudah bersedia? Kerana sebentar lagi tiada lagi ruang untuk berselindung di sebalik hujah rapuh tidak terima. Dewan yang mulia, dijaga telinga dan lidah. Pihak pembangkang tampil dengan hujah ketiganya yang kononnya mengangkat suara rakyat. Tapi sayangnya suara itu datang dari ketakutan, bukan fakta lapangan. Mereka berkata pembelajaran digital efektif. Jadi saya tanya, ketika pandemik baru-baru ini, berapa ramai pelajar yang belajar yang belajar dalam online, tetapi kameranya dibuka, tetapi matanya memandang televisyen, tangannya bermain permainan dalam talian. Hadirin membuka Akademi Hadirat Rakyat Sekolah. Menteri Kedua Pembangkang juga melawan-lawankan teknologi dikongsi derita dirasakan. Benar, apa yang dikatakan oleh pihak pembangkang kedua, kerana sebab itulah adanya pengaruh yang membunuh diri atas sebab komen negatif. Benar sekali apa yang dikatakan oleh pihak pembangkang. Pihak pembangkang juga menggunakan langkahnya dengan hujah pertamanya kepentingan kehadiran teknologi mampu memberi nilai positif dalam kehidupan. Jadi saya ingin bertanya kepada pihak pembangkang, jika benar memberi nilai positif, mengapa grade purata nasional SPF menurun daripada 2017 sehingga 2021? Pada 2017 sebanyak grade purata 5.05 dan grade ketika 2021 sebanyak 4.86. Akhir kata, hujah mereka ini ibarat bangunan pasir di tepi pantai, nampak gagah dari jauh, namun runtuh dengan satu ombak fakta. Maka tak perlulah kita bersusah payah untuk menolak hujah mereka, kerana ianya sudah runtuh dengan sendirinya. Selesai tidak? Sidang Penggerak Wacana Negara. Setelah diteliti berulang kali, kami masih yakin bahawa hujah yang dibawa oleh pihak pembangkang kurang relevan. Baiklah Tuan Yang Dipertua, tidak mahu kekal berilusi di alam fantasi. Saya marah mempertahankan dan mengutuhkan usul kerajaan bahawa teknologi menghakis nilai kemanusiaan. Sebentar tadi, Yang Amat Berhormat Perdana Menteri telah mengatakan hujahnya dengan frasa canggih di jari, amanah pun lari. Penggunaan teknologi yang meluas telah menyebabkan pelajar mempercayai maklumat dalam talian berbanding panduan guru. Ini menghakis nilai hormat terhadap guru dan peranan mereka sebagai penyampai ilmu. Bukti nyata kajian oleh Universiti Pendidikan Sultan Idris UPSI pada 2022 menunjukkan 63% guru merasakan pelajar kini kurang menghormati pandangan guru kerana lebih mempercayai Google atau media sosial. Kajian dengan izin Yang Dipertua, Pew Research Center Amerika Syarikat 2022 mendapati 62% pelajar sekolah menengah mengatakan mereka lebih suka mencari jawapan secara dalam talian berbanding bertanya kepada guru. Ini menjejaskan interaksi bermakna antara guru dan pelajar. Silakan Yang Berhormat. Bukankah kenyataan kerajaan yang menyalahkan teknologi ini ibarat menuduh pisau sebagai pembunuh, sedangkan pisau juga digunakan untuk menyediakan makanan dan menyelamatkan nyawa? Di manakah logiknya menyalahkan alat bukan pengguna? Untuk
pembelajaran sejagat. Silakan Yang Berhormat. Saya rasa pihak kerajaan perlu melihat teknologi dari sudut yang negatif. Kenapa kita hanya fokus kepada keburukannya, sedangkan teknologi juga telah banyak membantu manusia dalam berbagai perkara. Lihat sahaja di dalam bidang kesihatan. Dengan wujudnya teleperubatan, pesakit di kawasan pedalaman tidak lagi perlu ke hospital yang jauh semata-mata untuk mendapatkan perawatan. Di Malaysia pula, aplikasi seperti Dr. On Call telah membantu ribuan orang sejak pandemik mula melanda negara kita. Dalam bidang pendidikan pula, semasa sekolah ditutup akibat COVID-19, siapa yang menjadi kedilaman anak-anak kita? Jawapannya ialah teknologi. Pelajar luar bandar yang dahulunya sukar mendapat akses pada ilmu, kini boleh belajar melalui platform seperti Telima dan eGuru. UNESCO melaporkan lebih 1.5 bilion pelajar di seluruh dunia bergantung kepada pembelajaran dalam talian. Ini menunjukkan bahawa teknologi membuka pintu masa depan, bukan masa sudah cukup Yang Berhormat. Saya teruskan. Sila sambung. Hujah ketiga pula, teknologi menggoda disiplin pelajar kerana gadget dan internet tidak dikawal menyebabkan pelajar hilang fokus semasa pembelajaran dan menunjukkan tingkah laku tidak berdisiplin seperti permainan dalam talian atau mengguna media sosial di dalam kelas. Siapa dulu Yang Berhormat? Biar saya teruskan hujah saya dahulu. Duduk. Bukti dalam negara hasil oleh bahagian psikologi dan kaunseling KPM 2021 mendapati 58% pelajar menengah menggunakan telefon pintar untuk tujuan bukan akademik semasa sesi pembelajaran berlangsung. Bukti luar negara pun sama. United Kingdom, laporan oleh Ofcom 2022 menunjukkan bahawa 1 daripada 3 pelajar mengalami gangguan pembelajaran akibat daripada ketagihan teknologi, skrin dan media sosial semasa waktu belajar. Sidang Dewan yang saya junjung, setelah meneliti satu persatu isi yang dibangkitkan, maka terang lagi bersuluk usul isi kerajaan bukan kosong, tetapi berakar pada statistik, realiti dan jangka panjang negara. Kami tidak bersandiwara dengan angka. Kami berdiri atas fakta, berpijak pada nyata bahawa teknologi menghakis nilai kemanusiaan. Sedangkan sidang Dewan, kita tidak benci akan teknologi, tapi kita lebih cintakan nilai kemanusiaan. Jika benar mereka mempercayai dengan bermaruah, maka integriti perlu diutamakan lebih daripada kemudahan yang ditawarkan teknologi. Kami di pihak kerajaan tidak goyah di rayuan indah, tapi menipu realiti yang pedih. Maka dengan ini, saya selaku Menteri Ketiga Kerajaan bersama-sama rakan perjuangan yang berjiwa rakyat dengan penuh tegas dan yakin, kami menyokong sepenuhnya usul bahawa teknologi menghakis nilai kemanusiaan. Dengan penuh hormat, saya berundur diri. Sekian demi tanah tumpah darah, saya mohon untuk terus mencadang. Terima kasih. Terima kasih diucapkan kepada Yang Berhormat Nur Husna Darwisha binti Muhammad Saubila.